So hari ni kita berada dekat Helicable lah. Selalu kita ambil barang sampai je. Kali ni kita berada dekat dia punya pusat panggil gudang lah, Helicable, terletak dekat PJ. So Helicable ni adalah brand PV kabel yang kami gunakan lebih daripada 5 tahun. Asalnya Helicable ni adalah brand daripada Jerman lah, German Engineering. So sudah hampir lebih 40 tahun dalam bidang kabel, aksesori dan sebagainya. Produk dia dah digunakan lebih daripada 160 buah negara lah. Kita nak tunjuk sistem yang sebenar lah ada kat sini. Kita ada 4 keping panel, 400, 1.6 kW. Kita ada inverter 5 kW kat dalam. Dan kita ada bateri 5 kWh. Dari segi ketahanan kabel ni untuk outdoor, boleh kena panas, kena hujan. Hari ni kita nak test, nak bakar pula kabel tu. Nak tengok berapa lama ketahanan kabel ni lah. Salah satu syarat wajib kalau nak buat pasang solar ni, kita kena gunakan PV kabel. PV kabel ni nanti kita buat close up, dia double insulated, dalam dia ada copper bersalut tin ataupun timah. So, kalau kita tengok dekat sini, kabel ni kita dah siap-siapkan letak kat sini supaya kita akan letak blowtorch ni, kita akan tembak, kita akan nak tengok dan sambil clamp berapa lama kabel ni boleh bertahan dan berapa banyak amp yang akan dilalukan. Api biru ada api tau ni. Takkan saya nak letak jari pula kan. Alright, so kita bakar. Nampak tadi bila pembakaran tu, dia mula-mula dia akan efek lapisan hitam ni. Yang kedua baru dia kena dekat lapisan putih ni. Ni ada lagi satu kulit ni kat dalam. So menunjukkan ni benda ni double insulated lah. Okay, bila dah habis ni semua, barulah nampak teras dia. Cuma suhu dia lah kita nak tengok berapa lama bertahan. So jika dibakar terus menggunakan blowtorch, api biru 3 minit. So kita tunjuk ni kabel AC biasa lah. Ni yang kita ada buat contoh. Nampak api dia merebak. So, kalau siapa nak datang, nak tengok kualiti kabel Helicable, boleh datanglah search Helicable kat PJ ni. Benda tu ada kat luar. Bolehlah nak set, nak bakar ke apa, kita boleh tengok kat luar berapa lama kabel kat luar tu boleh bertahan. Ni lepas kena hujan panas boleh tengok sendiri.